Apakah perangai isteri yang tak wajib kita beri nafkah? Derhaka lah. Menyakitkan nanti suami, jenis merosakkan maruah suami, mengaibkan suami. Tak? Jenis wah. Jadi orang perempuan nasihatlah. Walaupun kita tak rasa takut, tapi latihlah kita hormat suami. Orang perempuan ni Nabi kata dia jadi pada tulang yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat min di'lil a'la. Sesungguhnya kaum perempuan itu dijadikan tulang yang paling bengkok. Nabi kata kalau kamu tak ajar, tak larang, dia makin bengkok. Tapi kalau kamu banyak sangat melarang, keras sangat, dia patah. Maka jangan lebih-lebih sangat. Sedang-sedang saja maksudnya. Begitu. Faham tak lagi? Sebab mereka ni tidak ada malu. Contoh kalau kita baloh dengan dia kat kereta lah. Betul tak? Tak ada masuk dalam rumah. Kita pun dia pun tiba-tiba jirang balik. Masuk kereta sebelah. Kita senyap ke kita baloh lagi? Dia masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah dia. Oh, tengok dia orang. Apa? Dia tengok. Kalau kau puan, betul tak? Wah tu kita nak pergi wah tu. Bang, kita malu ke jirang. Dia tak malu tak? Tak, apa takut benda? Apa? Dia kata jirang tengok tu. Tak apa tengok orang, cakap apa orang? Dia nak balas kau. Betul tak? Ke tak betul ni? Betul tak? Kuat kau sikit, betul tak? Tak. Minta lah kau puan tapi gitulah tabiat dia. Time on lek ngak. Tak? Jadi kita ada buah segang tu ada lagi. Nak, pasal jirang balik ni. Takut dengar kita. Dia ada apa? Ni lari ya. Kacau. Dah nampak dah. Tu. Tapi jangan marah lebih-lebih sangat. Ni pasal dia bengkok tulang. Dia ready made je mari ni, dipok setting mari kilang tu barang belok dah. Faham lagi? Jadi susah Nak, jangan ambil perhatian sangatlah. Kayu kita order setang. Orang mari atas kayu setang. Jenis papang hok luruh. Senang nak masuk dalam rumah. Pasal luruh. Tapi kalau sebatang kayu belok, senang nak lipang. Payah belok belok kali aja. Gitulah bini kita. Barang payah tu. Betul tak?